Aduh, group presentation minggu depan. Bilik mesyuarat belum lulus lagi. Kalau tak dapat, hancur semua planning ni. Weh Ali, kau buat apa? Ni lah, aku punya permohonan bilik mesyuarat aku tak approve lagi. Weh, samalah. Aku mohon pun tak approve lagi. Habis tu macam mana ni? Aku nak pakai minggu depan. Aku pun tak tahu tu, aku rasa kena tunggu je kot. Ali, asal muka serabut macam baru lepas putus cinta. Minum bro. Asal, cerita lah. Macam ni, aku punya permohonan bilik mesyuarat ni tak approve lagi. 2 minggu lagi nak pakai ni. Macam mana? Lah, kau tak cakap. Aku ada cara sebenarnya. Apa cara kau? Kau kenal Amy tak? Yang map tu. Mestilah kenal. Dia boleh tolong kau. Tapi, kau bagi duit kopi sikit, confirm dapat. Kau serius lah? Bukan salah. Lah, relax lah. Semua orang buat kot kat sini. Kau anggap je macam kau belanja dia. Tapi ni salah kan? Kalau kau ikut sistem betul-betul, bertahun pun kau tak dapat. Kalau aku tak buat, grup projek aku gagal. Tapi kalau aku buat, aku dah memelaskan benda ni. Ya Allah, patut ke? Okey. Pelan lantar pusat kemudahan kolej. Settle. Tu dia. Mi. Pasal apa? Panggil-panggil. Aku ada benda nak bincang sikit lah. Boleh tak? Boleh. Tapi kita duduk dulu lah. Okey. Tak pernah nak bincang. Nak bincang apa? Macam ni, aku nak percepatkan permohonan bilik mesyuarat ni. Kau boleh tolong tak? Tapi tak boleh macam ni sebab aku wakil pelajar. Tapi, kau seorang je boleh tolong aku. Weh, yang ni boleh. Semua benda aku uruskan. Kau jangan risau. Cantik. Weh, kau ada kelas tak esok? Ada. Sekejap weh. Aku nak tengok list nama tu. Okey. Weh, apa ni? Bilik yang aku booking tu, ada orang yang guna. Kau tengok status aku. Still pending lagi. Lah, aku dengar cerita ada orang sehari dah lulus. Sah! Kabel. Weh, mana boleh macam ni? Kau sabar jap, aku call orang yang uruskan ni. Call. Confirm kabel ni. Sumpah lah. Ya, sumpah. Confirm. Call. Ya, sabar. Sekarang. Hello, saya pengurus kolej. Ya, tuan. Saya bercakap dengan Aimi ke? Ya, saya. Map kolej Ya, betul. Saya Mac. Saya dah terima aduan. Ya, awak ni dah salah guna kuasa. Siap dapat bukti yang kukuh lagi. Tapi... Jadi, dengan ini kami dari pihak kolej akan mengambil tindakan yang keras. Keputusan ni adalah muktamad. Sila datang ke pejabat sekarang. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, benda ni, ya Allah. Okey, baik tuan. Hai, kenapa pihak kolej panggil aku pula ni? Ni semua salah aku. Aku yang nak percepatkan bilik mesyuarat ni. Tak, bukan salah kau seorang. Kolej kena buang. Lepas tu lucuk jawatan. Aduh, stres lah aku. Ya, Ya Allah. aku pun kena buang kolej ni. Apa ni? Tapi tu lah. Siapa yang mak pot geram aku. Aku rasa ada orang report ni. Siapa ni? Padan muka. Memang akulah jadi map college lepas ni. Setiap shortcut rampas hak orang lain. Walaupun kecil, Rasuah tetap rasuah.